Masalah negara kita ini bukan masalah kaum. Kita nak galakkan rakyat faham bahawa bila orang Melayu, Cina, India, Bangladesh itu berpakat, saling membantu, jangan sabotaj masing-masing. Ada kawasan Cina nak bangun, kita bagi kerjasama. Ada keperluan bantu orang Melayu dan Bumiputera, kita terus. Kalau begini pendekatannya, Perak benar-benar akan maju dan Malaysia akan terangkat sebagai negara hebat di rantau kita. Saya yakin, insya-Allah.